Emas telah menjadi simbol kekayaan dan kuasa sejak ribuan tahun. Penemuan emas tertua dalam sejarah manusia direkodkan di Varna Necropolis di Bulgaria, sebuah tapak perkuburan purba yang berusia lebih 6,000 tahun. Di sana, ahli ekologi menemui lebih 3,000 artifak emas, termasuk perhiasan, pinggan dan simbol status yang dikebumikan bersama individu berpengaruh pada zaman itu. Penemuan ini membuktikan bahawa sejak awal tamadun, emas sudah dianggap sebagai lambang kekayaan, prestij dan kuasa politik. Menariknya, nilai emas itu kekal diiktiraf hingga hari ini. Jika dibandingkan dengan bahan lain yang reput atau hilang nilai, emas dari ribuan tahun yang lalu masih bersinar seperti baru ditemui. Sejarah ini menjadi bukti bahawa emas bukan trend sementara tetapi aset sebenar yang mampu bertahan merentas zaman. Jika sejak ribuan tahun lalu manusia memilih emas sebagai penyimpan nilai, mengapa kita masih bergantung sepenuhnya kepada wang fiat yang nilainya terus menyusut? Bagi yang ingin melindungi nilai simpanan dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.